Pyramids of Giza, salah satu keajaiban dunia yang masih misteri hingga kini. Setiap blok batu beratnya mencecah 2.5 tan, malah ada yang sampai 80 tan. Tanpa teknologi moden, macam mana orang Mesir purba buat semua ni 4,500 tahun dulu? Teori pertama kata mereka guna papan luncur kayu dan basahkan pasir supaya blok mudah ditarik. Ada juga teori tanjakan spiral, dibina mengelilingi piramid untuk angkat batu ke atas tingkat demi tingkat. Sistem leverage dan counterweight dipercayai digunakan untuk angkat batu yang paling berat sekali. Bukti dari papyrus purba tunjukkan mereka ada sistem organisasi dan perancangan yang sangat teliti dan tersusun. Dianggarkan 100,000 pekerja mahir bekerjasama dalam tempoh 20 tahun untuk siapkan Great Pyramid of Khufu. Walaupun banyak teori, misteri sebenar pembinaan piramid masih jadi tanda tanya besar hingga hari ini. Satu bukti kehebatan manusia purba yang mampu cipta keajaiban tanpa teknologi moden macam sekarang. Jangan lupa like, komen dan share. Ya?